Penyokong telah mengambil tempat di tepi padang. Penyokong mengambil tempat di tepi padang. Cikgu dengan makanannya. Yo, makan Mari penduduk Negeri Sembilan turun IPG Seremban Sikamat menyaksikan pertandingan kejohanan rugby MSS M 2025. Game apa dulu start? Ini hari ni, pagi ni, petang ni, satu game saja. Ada satu game saja Final Cup. Tu dia QM kita. Tengok. Bagus QM ni. Georgian. 3-4 dah main dah pagi tadi pukul 8 di Padang KGB. 8.30 pagi tadi. Result tak pasti, saya tak tahu pula. Game start pukul 3. Ya, Waalaikumsalam. Kedah. Final siapa lawan siapa? Kedah melawan Negeri Sembilan. Selangor dah pagi tadi semua. Gulak jang ya, gulak jang, jang. Ni dia PT. Tuan PT. Apa ni? Oh, nampak anu. Okey, betul. Okey. Assalamualaikum. Live Dari TikTok. Padang IPG. Sebentar lagi lawanan akhir antara Negeri Sembilan dan Kedah. Ini barisan referee kita hari ini, kita tengok dia buat kerja betul ke tak betul. Kita sahur di Padang, di luar Padang. Kalau nak pencet, dia orang kata ini soft landing. Kita Ukutan. tengok perform tak perform. So, terima kasih untuk semua. Mari datang ramai-ramai Padang IPG ni. Kita tengok anak kita main macam mana. Ya. Ini oleh kita. Iya. Kejap nak lap. Game pukul 3. Ya. Teknikal kita. Pegang jap. Banyak. Ui. Macam ni. Balik. Itu balik. Gitu. Mana lah. Pakai ni baru tak kena halau. Ada lagi aku sih anda. Jangan ambil saya, ambil lah sana. Oh, ke sana. Okey. Dekat mana main kat LPG. Oh, kat LPG. So please, you have play with your own tactical, with your own game plan. Clear? All good? Any question? No? Yes. Right. So lagi ya. Kalau dah ada dia, kalau kita flash tadi kan itu ada salah ataupun dia orang tutup bola. Sedih apa yang Rapor. Okay. Okay. Lepas tu, nak flash macam mana? Okay.
for this one look obvious. Saya akan look obvious. So you boleh find look obvious, really obvious. So please for the first man lucky set your body position. Yeah. But our position softly. Jadi malam nak dia nak keluar dari laki. So segmen datang, pot dah ada ni. Orang king dah ada. King dah ada. Dia nak keluar. Ya segmen datang, tahan dia dalam tepi. Tahan tackle. Dia cuma terlalu weight tapi dia dua datang tepi dah dia tahan. Dia tolak ke bawah. Basic. Ni. Gua bukan macam ni. U12 dah lawan dah pagi tadi. Pagi tadi dah lawan dah. Cik Hafiz, bola Cik Hafiz. Pukul berapa main? Pukul 3. Kat mana ni bang? Ni dekat IPG Legend Melawar. U12 Kedah menang menewaskan Selangor. Bagi tadi berapa? 2019 ya? Apa dia? Bagi tadi U12 2019. 30. Oh 29. Ada live ke? Ada. Tengok dekat grandstand tu ada banyak kamera. RO buat live. Saya akan buat live ni sampai pukul 3. Lepas tu saya stop. So anda boleh sambung dekat RO. YT RO main pukul 3. Panel Negeri Sembilan melawan Kedah. Ni kita jalan Kedah pak. Sorry saya tak boleh baca semua. Silau lah sini. Tulisannya tak boleh baca pula. Third Cup place apa? Third Club pasti antara Selangor dengan Melaka. Tak pasti siapa menang. Oh yeah, Selangor menang, Melaka kalah. Nombor 3 Selangor, nombor 4 Melaka. Nak tengok live dekat RO Rugby Online YT tengok kat YT, cari. Tap share. Saya boleh live sampai pukul, sekarang pukul berapa? Saya live setengah jam. Tengok Kedah. Orang Kedah mana? Orang Kedah tengok anak-anak ni. Tiga. Down. Okay, dua. Last one. Down. Kacau. Kedah Red, okey. Kedah Red full SS padu. Saya tak dapat SS pun. Pandai-pandai buat malu. Buat tak malu macam itulah. Kena halau keluar. Main pukul 3. Come on. Tiga double. Satu. Double. Cek kanan ke kiri. Roh. Break. Step boy. Siapa champion plate antara siapa lah. Lupalah. Plate pagi tadi. Siapa plate lah mana? Champion plate tahu tak? Tak tahu. Pagi tadi kan main. Orang Kedah pun tak tahu. Apa? Dengan ayah betul. Dengan adik ni yang masuk padang boleh lari tu. Ni.
Kedah lawan Negeri Sembilan. Nampak bendera sana tu? Ni adik Kedah. Main rugby ke? Dah jawab apa? Dah jam 4. Sekolah mana? SK Iskandar. Kat mana? Al-Staq. Oh, nak beritahu apa kawan-kawan? Kawan-kawan, saya ada kat Negeri Sembilan MSSM ni. Cepat. Cakaplah. Malu. Okey. Kedah saya dah cover, saya pergi Negeri Sembilan, Pak. Abang nanti nak tengok live kat mana bang? Oh, cari Rugby Online YT. YT, you know, yang merah tu YT. Cari Rugby Online. Mana MSSM ni? IPG Sikamat Negeri Sembilan. Share. On the way bang. Okey, saya tunggu. Siapa tak kesempatan hadir boleh tengok Rugby Online. Lampu merah. Alah, lambang merah tu. Rugby Online tapi lambang merah. Media sosial lambang merah. Wih, panas terik. Panas, memang panas. Ulak Mok Akif. Dua. Ni sebenarnya lawan Kedah Final Cup. Rugby Online tu belum on lagi pun. Baru pukul berapa? 2.30, nanti pukul 3 baru dia on. Dia on, say off. Dia on, Rugby Online on, say off. Itu je. IPG Raja Melewa. IPG Raja Melewa. IPG Raja Melewa Sikamat. Mean. Game kick off pukul 3. Kick off pukul 3. Ada lagi setengah jam. Ada dua. Sama-sama. Agak-agak hari ini fight tak? InsyaAllah. Final kat mana ni? IPG Sikamat Raja Melewa. IPG. Jangan lesu je. Cergas. Mela minta perhatian kepada ibu bapa yang hadir pada petang ini. Mohon kerjasama Final ke IPG. Masuk ke kawasan gelanggang. Anda hanya dibenarkan untuk berada di Astaka sahaja. Mohon kerjasama sekali lagi kepada ibu bapa yang berada di Padang ataupun penyokong untuk berada di atas Astaka sahaja. Terima kasih. Suruh Astaka saja muat ke?
Amar Rain semalam semifinal dia main melawan Selangor. So maybe dia adalah hari ni. Amar Kedah kan. Final MSSM U18 antara Negeri Sembilan menentang Kedah. Ya betul, ini KIPG ni. Negeri Sembilan tuan rumah. Ini KIPG Sikamat. Ya, terima kasih. Tolong siapa yang tahu jawapan tolong respon. Saya tak sempat nak baca semua. Saya tak sempat nak tengok sini, panas terik. Tulisan tak nampak sangat. Nak baca persoalan, pertanyaan, silau mata. Panas terik. Boleh masuk. Ya, open, APG open. Boleh masuk. Hari ni boleh masuk. Biasa tak boleh masuk kan. So masuk. Hari ni boleh masuk APG. Kalau tak boleh masuk, semua tu nampak. Dah ramai tu. Grandstand tu penuh. Tu grandstand dah nak penuh. Kat tepi-tepi padang tu dah penuh. Beratur dah ambil position je. Okey, tu. Tepi tu ada sikit. Bawa pokok sana sikit. Serah dah out ke bang? Sabah ya dah out. Apa yang ada tinggal ni Negeri Sembilan dengan Kedah yang ini. Yang lain semua dah out. Baiklah, peringatan mesra kepada pengunjung-pengunjung dan para penyokong. Anda dilarang sama sekali berada di padang agar memastikan kejohanan atau ada barulah. Sekali lagi daripada penyokong-penyokong daripada pihak Kedah dan juga Negeri Sembilan untuk berada di Astaka Sahaja sepanjang perlawanan ini berlangsung. Terima kasih. Dengan bola berpusing dia. Cikgu. Ini cikgu sedar. Cikgu sedar. Apa cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. Di seberang Astaka itu hanya dikhususkan untuk pemain, pegawai dan juga teknikal sahaja. Saya ulang sekali lagi, 3 kemah yang disediakan di seberang Astaka hanya untuk pemain, pegawai dan teknikal sahaja. Nama siapa ni? Berapa? Tingkat berapa? Sekolah? Oh, kecil bayar. Melabi? Aku dia sekolah mana? Jima Baru. Tepi je kot. Tepi je. Depan tak payah. Tepi je. Padang mana? Ni padang IPG Padang IPG Sikamat. Ni mana lawan? Ni Negeri Sembilan melawan Kedah. Tapi Don. Final perempuan ke? Jelah. Ada nampak perempuan ke dalam ni? Tu jantan semua tu. Mana Cik Zin? Ada Cik Zin ni. Mana boy? Kejohanan
dan perlawanan akhir rugby MSSM 2020. Tuh kehadiran penonton-penonton dan bapak-bapak. Dipimpin oleh Encik Muhammad Adam Zurairi bin Muhammad Ram. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita sama-sama mengaminkan doa pada petang ini. Kita memanjatkan doa keimanan pada petang ini berjalan dengan lancar. Dorang kat sana ni. Baca doa ni. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا. Abang live sampai tak say live kejap je sampai pukul 3 sebab tolong tengok kat Rabi Online, kat YT Rabi Online saya off pukul 3 nanti. Kick off saya off. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang kecederaan, peliharalah kami daripada sifat sombong dan persengketaan. Jauhkanlah kejohanan ini, Sangkutkan nilai tak apa, datang lagi. menyamai semangat Selangor Melaka, Selangor menang ke atas Melaka. Ya Allah, berkatilah usaha kami dan jadikanlah Rabi Online, live kat Rabi Online, cari. Tak tahu dia dah on pun belum, baru 2.40 dia start pukul 3, jadi pukul 3 kok dia on. Cari je lah. Allah, accident Nabiah. Lambat lah. Nilai nak masuk Seremban lagi. Ui, lama lagi tu. Ya, final. Dia ancam menacam. Ada tak balik dia? Buat lepasan. Ni Ada nombor isi upah tak? Dah. Ada isi upah tak nombor? Upah. Bagi kos Kedah ke benda tu. Main pukul berapa? Main pukul 3. Lalu ni keluar nilai masuk lekas. Sampai lekas nanti dekat, dia akan tunjuk dekat dia, jangan masuk Seremban. Lalu lekas keluar nilai masuk lekas. Mana yang sangkut tadi, kalau sebelum nilai tu ambil keluar nilai, masuk lekas, lagi senang, tak payah masuk Seremban. Antara Majlis Sukan Sekolah Kedah dan juga ni daripada Kedah. Sukan Sekolah Negeri Cikgu juga ni. Kita akan mulakan perlawanan akhir ini tepat pada jam 3 petang sebentar bersama jalan. Jangan ke mana-mana, sila berada di Astaka dan memberikan semangat penuh kepada atlet-atlet kita yang bakal berjuang untuk merangkul kejohanan rugby Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Ya, dekat Rabi Online ada. Lepas ni tengok kat Rabi Online ya. Terima kasih nasi lemak. Saya belanja Kedah kejap. Ada pointer. Belakang. Mana Amat? Mana satu Amat? Wijaya kosong kau.
Siapa leading? Belum. Saya tengah padang, mana boleh belum main lagi. Sebab itu saya tengah padang. Okey, tinggalkan Kedah. Kita masuk Negeri Sembilan pula. Start pukul 3. Terima kasih, insyaAllah kemenangan untuk Negeri Sembilan. Macam start macam sekat-sekat je. 5G ni, 5G. Tak sudah ada, nampak tu cikgu sudah ada. Lain kalau pada kita ni total right, double effort. Right, no. Sudah hadir sekalian, on penonton agak tidak berada di sepanjang barisan. Okay. 2.46. So ref phone dah berada di tengah-tengah. Dan anda So kejap lagi saya akan off. So boleh tengok dah. Sekali lagi kepada penyokong ataupun ibu bapa agar tidak berada di sekitar gelanggang permainan yang akan kita langsungkan sebentar Okay, lagi. jumpa lagi. Terima kasih. Saya off dulu. Saya nak berehat sebelum start. Antara Kedah dan Negeri Sembilan. Okey, kalau nak tengok gambar cantik ni dia. Inilah orangnya. Ini lagi cantik gambar dia. Oh ya. Tengok cantik tak orangnya? Ya, ini final. Okey. Saya left dulu. Bye bye. Penat pegang tangan. Okey, nak tengok live Rabbit Loan. Ini dia ref yang bertugas. Ya. Nampak tu sana ada kamera banyak. Kat bawah satu, kat atas satu, kat sana satu. Oh. Remy. Ini dekat IPG. Ni kat IPG IPG Sikamat, IPG Seremban, Sikamat. Okey. Negeri Sembilan lawan Kedah. Okey. Bye bye, jumpa lagi. Kena mana Ustaz kafar saya tu. Ni Ustaz kafar saya. Oh, Ustaz rupanya. Aduh. Betul. Yo. Ada anak murid ni cikgu kafar sekolah saya. Sekolah mana tanya? Sekolah mana? Tulis. Tak dengar dia tanya. Oh, banyak ustaz ni ngajar banyak tempat dia rupanya. Negeri Sembilan lawan Kedah.
Ya, lawan Kedah SKK. JDT menang rugby. Tak, JDT tak menang. Pahang ada tak? Pahang ada. Dia dah bowl shield gitulah kot. Tak ada dekat sini. Sekolah Warisan Puteri, Ustaz. Oh, Warisan Puteri. Anak murid ni, ini Ustaz ni ngajar saya ke Pahang? Budak. Ustaz. Ustaz, baca doa. Doa makan. Ha? Doa kan? Ni Cikgu Uzin. Tadi dia tanya Cikgu Uzin. Ni hadiah. Menang atau kalah tu belakang cerita. Lawan tetap lawan. Ini oleh kita. Pagi tadi budak Kedah boleh ajuk anak Melayu. Cik. Okey, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum.